Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya akan buat vlog tapi kita orang dah sampai dah. Saya dah sampai dah dekat sini. So, hari ni saya dengan cousin saya, kawan dia dengan adik saya pergi hiking. Ni untuk kali pertama. Untuk saya ni kali pertama pergi hiking dekat Batu Pahat KKB. So, nanti saya akan buat video time kita turun. Sebab time naik kita orang pergi sebelum subuh lagi kita orang gerak. So tak boleh nak buat video sebab mengah, penat. So nanti saya akan tunjuk korang punya tunjuk dekat korang view dekat sini. Tapi rasanya dah ramai dah yang pergi. So untuk saya ni first time. Tapi best. Okey ni tak. Kena separuh lagi. Separuh lagi. Kita cakap. Hello. Untuk intro. Go intro dah. Intro cakap apa? Assalamualaikum. Hai. Macam tu. Hari ni kita nak buat vlog. Hai, what's up guys? Hari ni kita panjat mendaki di Batu Pahat Kuala Kubu. Niat nak datang nak tengok awan kapet. Tapi member duduk-duduk je. Ni yang member ni. Member belakang tu dah pancit. Yang penting view lawa je tengok. Yang penting view dia lawa. Try, kalau kau nak try tengok. Tak cantik. Cantik. 10. 1, 2, 100. 1, 2. Cantik kan? Basah. Dah tegang belum tentu mati. Aku nak gambar balik. Nah, nak gambar ke? Cantik. Kenapa? Buat video je. Apa? Ambil gambar duduk tak cantik kan? Duduk. Cantik tu. Saya dah banyak gila dah gambar. Tu apa satu? Bahagian member. Tak ya post ni satu ni. Nanti menyesal tak ambil. Kenapa nanti pergi lagi? Kenangan. Ya. Kita pergi ni pula. Bukit apa Jelubu. Kat mana pula dah? Aku tak tahu lepas ni pergi ke tak. Tak lah ya. Tak larat dah weh. Tak larat macam mana lagi Brono? Brono. Apa? Bromo. Tapi Bromo okey dah je lah sebab jalan dia macam lurus tu. Entah tak dia aku kat sana. Tengok pakai tudung. Boleh tak ambilkan gambar? Ambil gambar yang baju oren. Dia cakap kat kamera. Aku ambil. Betul? Aku ambil lah. Kau itu. Oh iya ke bila? Masa kau bergambar dengan Nas kat sana, kat jawatan. Nas tu dia lagi hiking. Kalau kau tengok TikTok dia penuh. Dia tengok gaya tu. Tengok jalan ni. Standard tu. Tak perpeluh. Sebab tu benda ni kena selalu buat. Kau
tak pernah buat memanglah rasa macam nak mati tu. Dah rasa pengsan. Dia mengah-mengah. Nah. Jadi kita sambung. Ni freezer air sama. Kita jangan pecah. Kita dah sampai dekat Bukit Batu Belah. Panas ni. Pak. Lebih signboard eh. Lepas tu dah kau pergi sana tu. Pernah. Ni lagi. Cantik. Nak gerak tak? Boleh. Ish. Basah ni. Wait, concern. Satu ni. Pak ngah. Kat tempat Allah. Kita ambil gambar dulu sebelum kita bergerak balik. Okay? Oh, video. Ya, video untuk YT YouTube. Weh. Jatuh. Demi sekeping gambar ya. Nak juga ke? Gila tak expect. Sebab first time kot. Ingat memang tak expect langsung dia lepas. Tapi memang hampir give up. Oh, ya ke? Aku dah macam, ish. Aku rasa ni last tak nak pergi dah. Sebab first time tu kot sebab rasa pening kan. Pening tu macam nak pingsan. Habis kau angkat stok macam mana? Kalau angkat barang okey. Tapi tu lah. Penat juga. Dulu aku angkat stok apa semua. Sekarang dah sakit-sakit. Aku suruh lelaki je. Oh, ya. Dengan customer pun kalau nampak perempuan, tak payah panggil budak lelaki. Aku cakap okey. Kalau pakcik marah, orang kata tak ada. Weh, staff 9% lelaki lah pinjam lah. Oh, Boleh jadi ni. Paksa. Cepat drop lah. Cepat. Tak cas. Betul. Mana cas pagi tadi? Sebab semalam terlelap kan Angah kata terus tidur. Tu je. Satu tip tidur lah tu. Jom. Lepas ni dia nak balik. Balik. Balik Tu nak pergi. Oh, Dah semua mandu. kita pun boleh mandi tau. Nah. Ambil gambar dulu. Kadang aku dah getar, dah lemah. Cuba. Jauh lagi ya. Banyak minum air. Betul. Lagi lah nak buang. Situ pula. Tak lawa. Kita turun dulu. Lawa lah. Kenapa boroi? Sini. Weh, turun kat mana weh? Sini ke? Ikut je jalan ni. Ni. Baru Weh. Itu menjunam ya. Bahaya.
Apa yang gagap tu? Kau tadi lu pegang pun. Batuk dia pun ada. Cuba sikit-sikit ni. Ya. Ada dia. And then Okey. Dah nak lewat tu sampai sini dah. Oh dah.